pusaka abang memang tak kenal langsung. Kau orang tak tahu ke? Ha? Aku yang teluk mengerjakan tanah pusaka tu. Sama arwah ayah kau dulu. Masa tu korang kecil lagi tahu. Tapi sekarang tengoklah. Korang langsung tak tahu nak balas budi. Kami tak lupa tu bang. Kami ingat. Abang je tak habis-habis. Ha? Huraikan soal tu. Suka sangat abang huraikan soal abang berusaha kami macam mana. Ha? Kami ingat bang. Kami tak lupa lagi. Sebab itulah kami percayakan abang. Kami serahkan tanah tu bang untuk abang kuasakan. Walaupun hati kami Tuhan saja yang tahu. Tapi bang, kami tahu kenapa abang berkeras nak bahagikan tanah tu. Abang nak jual kan? Kalau yang aku jual pun yang hak aku. Masa arwah mak dengan ayah sakit, ada abang tengok tu lah. Ada abang rawat tu lah. Tak ada. Saya lah yang teruk. Ni, saya. Saya dengan arwah Kak Siti tu lah yang teruk bang. Kau nak emas ni. Emak sayang kau lebih. Bukan pasal sayang lebih bang. Rasa tanggungjawab. Abang memang lepas tangan. Emak dah matilah. Bapak pun dah mati. Habis dah tanggungjawab kita. Bang! Tanah pusaka ni macam darah daging kita bang. Mengalir dari satu keturunan ke satu keturunan yang lain. Biar orang rasa panas ni bang. Biarlah darah tu mengalir tak berhenti sampai ke anak cucu. Biar dia merebak bang. Jangan putus di tengah jalan. Ah! Kau sama seperti arwah Kak Siti kau jugalah. Banyak sangat nasihat dan bertuanya. Abang patutnya lebih tahu daripada saya bang. Abang sekolah agama. Tinggi pula tu. Soal agama dengan hukum ni abang lebih maklum. Saya ni cetek sangat bang. Cetek. Tafsir Quran abang memang mahir. Mengaji pun abang sedaya. Tapi bang, jahil saya ni tahu hukum, tahu betul. Jahil saya tak adalah sampai menyebabkan porak-poranda dalam keadaan adik-beradik. Sebab kata dalam pusaka. Tapi abang sanggup. Kau menghina aku ini. Kau pergi sini. Kau pergi. Oh dah, Aziz, kau keluar dari sini. Pergi. Aku cakap pergi. Semua pergi. Kalau kau tak selesaikan masalah tanah tu sekarang, lagi susah kemudian hari, Mat. Percayalah cakap aku. Soal tanah pusaka ni bukan senang, Mat. Aku tak tahu apa lagi yang patut aku buat. Pujuk adik-adik kau. Bawa dulu ni. Jangan tidak. Dia orang kecil. Cara kau tak kena. Macam mana lagi? Kau dah bahagikan kuasa tanah tu. 5 tahun dulu. Lepas arwah ayah meninggal. Kenapa tak dibagi-bagikan terus? Susah. Masa tu kacau sikit. Lagipun si Aguk tu. Aguk tak susah. Dia tak siuman, Mat. Engkau boleh ambil kuasa bagi pihak dia. Walaupun hak, tapi kau boleh menguruskan. Adik-adik aku tak mau tanah pusaka tu dibagi-bagikan. Diorang nak sama-sama mengerjakan. Mat, soal tanah pusaka ni bukan boleh dibuat main. Nanti susah kemudian hari. Kalau dah dibahagikan bahagian masing-masing, dah dapat bahagian masing-masing, mudahlah. Dia tak? Adik-adik aku tak percayakan aku. Cara kau tak kena, Mat. Kau senanglah cakap cara aku tak kena. Ni, bagi tahu aku cara yang kena. Mat, pakailah otak tu sikit. Apa nak disusah-susahkan? Diorang tu, adik-adik engkau, Mat. Kalau betul caranya, mereka ikut tunjuk kau. Pakailah akal sikit. Mat,
Dengar sini. Selepas perkara ini selesai, bagian kau biar aku uruskan. Ada orang sanggup bagi harga baik. Ingat, Ben. Main. Tadi kau kat sini, kat aku sini. Ni kat kau tadi. Okey. Bangun ni. Kau percaya tak? Ini hari tua aku. Aku percaya. Kau hari-hari hari tua. Hari. Oh dah. Kaya Ben. Wah. Kau cakap hari tua, aku letak semua. Kita tengok. Ya. Jalan. Nah. Tak. Aku tak ada. Ada. Aku ada. I see man. Hebatlah kau ni. Aku dah cakap. Put. Dah. Mana tak ada main, Man. Bayo. Tengok punya hari. Jom lah. Cepat. Sabarlah. Tahu awak kena. Banyak hari ni malam ni. Semua. Tak nak semua. Dah. Semua. Kita letak separuh. Lagaknya. Aku dah kepul lah tu. Main dah. Memang yang ngaji Aku pergi sokok ya. Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka keputusannya terserah kepada Allah. Itulah Allah Tuhanku. Kepadanya lah aku kembali, dan kepadanya lah aku tawakal.